Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Ya, Abang bang. Razif. Ya, saya. Ada apa ni bang? Okey bang, untuk hari ni bang, kita bawa nasi biryani bang. Original Nasi daripada Batu Pahat bang. Oh ni dari Batu Pahat. Ya, cerita rasa Batu Pahat. Saya bawa Batu Pahat bang. Lauk apa ada bang? Okey, untuk hari ni bang, saya cuma ada ayam merah. Ayam merah. Okey, kambing biryani. Kambing biryani pun dah tak banyak. Kita dah salinkan periuk dah. Okey bang, buatkan saya biryani kambing tu bang. Okey bang, sekejap bang Ni untuk satu set bang Satu set bang. Satu set ni, satu ni. Alright. Satu mangkuk ni penuh. Okey, untuk kambing ni dah tinggal Hujung-hujung lah Hujung dah bang, dah tak banyak lah. Alright. Okey, untuk satu set ni biasanya kita akan bagi lebih kurang 3 ke 4 ketul bang. Kalau kambing berapa harga dia bang? Kambing RM17 bang. 17. Okey. Kalau ayam? Ayam RM12. RM12 lah. Ayam masak merah lah, style orang merah. kahwin punya. Okey, dia manis ke pedas-pedas bang? Pedas-pedas manis bang. Pedas-pedas manis. Tak pedas sangat, tak manis sangat. Memang sesuai je, untuk budak pun boleh makan. Buka pukul berapa bang? Okey, kita lebih kurang pukul 4 petang bang untuk bulan puasa ni sampai waktu berbuka lah. Lokasi dekat mana bang? Lokasi kita dekat Sentek 2 bang. Sentek 2. Ya, Oh dekat dengan bazar dia ni. Lepas tu Kasim Bistro. Jadi kita pacak dekat kemah dekat sini lah. Alright. Okey, kasih bungkus dulu bang Okey bang.